Can't you see that the spider is busy? So hi, Assalamualaikum semua. Welcome back to Fitnificent YouTube channel di mana kita akan correct plot sampai Marvel call kita untuk stop. Dah kenapa pula sini hitam putihnya? Walaupun kita nak borak pasal TV series yang hitam putih, tak bermaksud video aku kena hitam putih. Siul lah. Ni baru betul. Budak-budak suka yang colour punya version kan? Okay. So kita akan correct plot berkaitan dengan satu TV series dekat Prime ni. Superhero TV series. Which is Spider-Noir yang dah pun melabuhkan tirainya dan keluar ke 8 episod dan korang boleh binge watch terus. Dan specialnya dengan projek Spider-Noir ni, korang boleh tonton dalam versi hitam putih, authentic black and white ataupun HUD color punya version. Ikut terpulang atas cita rasa korang masing-masing, okay? Kalau nak rasa the authenticity of 1930s, korang tonton dalam hitam putih lah. Kalau korang nak tengok dengan colour yang sangat vibrant dan dengan colour fashionnya yang sangat-sangat terang, yes, korang tonton dalam HUD punya version. Tapi kalau kau tanya aku tengok cerita ni adakah dalam black and white sepenuhnya? Actually tak. Aku selang-seli kau tahu. Aku 2 episod pertama aku tonton dalam hitam putih. 2 episod seterusnya aku tonton dalam colour. Lepas tu 2 episod dalam hitam putih. The rest aku episod 7 aku tengok dalam hitam putih, episod last aku tonton dalam versi colour. Dan aku kind of macam suka this kind of apa yang kita cakap, pilihan lah, option senang cerita. Tapi tak semua TV series boleh buat macam ni. The reason why kenapa Spider-Noir ni, TV series ni boleh dapat this kind of dua angle yang kita boleh tengok, which is dalam hitam putih ataupun dalam colour version, adalah disebabkan karakter tu sendiri. Yang mana Spider-Man Noir merupakan karakter daripada tahun 1930-an. So the showrunner telah implementkan satu cara untuk bagi orang betul-betul fully immersed dengan dunia ataupun tahun 1930-an tu, dia bagi hitam putih kan. Dan satu lagi kenapa colour version tu ada, dan benda ni kita kena terima kasih kepada pelakon tu sendiri, which is Nicolas Cage, juga selaku producer kepada projek Spider-Noir ni. Dia cakap colour version kena ada juga sebabnya orang zaman sekarang ni memang suka tengok dalam satu medium yang ada warna-warninya. Okay, kalau the reason why kenapa kita dulu tengok cerita dalam hitam putih, kalau korang pernah tengok Astro Cinemax apa semua kan, cerita-cerita lama dulu yang ada hitam putih macam The Legendary of Sinbad dan sebagainya, banyaklah hitam putihnya sebab masa tu diorang tak ada features yang untuk buat bagi colour dalam TV tu. So dia bagi hitam putih ni untuk orang rasa macamnya kita berada di zaman 1930-an tu sendiri. Okay, banyak benda lagi aku nak berbual tentang Spider-Noir ni, tapi sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada korang semua, geek-geek dan juga nerd people out there yang memilih untuk tonton video aku, dan aku hopefully korang akan sentiasa support Fitnificent YouTube channel ni. Dan sedikit update lah sebelum kita lompat ke Spider-Noir. InsyaAllah next week akan ada guest yang akan datang ke studio aku yang kecil ni, yang tak seberapa ni. Hopefully okay lah untuk buat recording tu. Plus aku tak ada kerusi juga untuk guest tu duduk. Tapi we try untuk sort it out lah. We try untuk figure out benda tu, dan hopefully episod tu akan jadi satu episod yang bagus lah untuk korang semua tonton bersama dengan guest. Okay, so aku mengharapkan sokongan korang semua. Semoga Fitnificent YouTube channel ni akan dapat 10k by the end of this year. Alright, so jom tanpa buang masa kita terus jump straight kepada projek Spider-Noir ni in detailnya. Tapi aku nak tanya dulu, berapakah rating korang? Hopefully, aku lupa nak cakap, hopefully yang dah tekan video ni korang tengok projek Spider-Noir 8 episod tu. Kalau korang tak tengok lagi, spoiler alert. Sebab dalam video ni memang akan ada banyak gila spoiler yang aku akan cakap berkaitan dengan Spider-Noir. Alright, so hopefully korang semua dah tengok lah. So berapa rating korang? Rating aku adalah 9/10 bintang. Bagi aku, this is one of the best TV series superhero, especially berkaitan dengan Spider-Man yang aku pernah tonton. Dia ada sedikit similarity dengan projek Daredevil. Dia juga ada sedikit similarity projek berkaitan dengan apa satu lagi yang projek yang aku tak ingat lah. Tapi bagi aku dia projek yang kita tak pernah nak terfikirkan sebelum ni. Tapi bila adanya projek macam gini, dia membuka macam peluang yang baru.
opportunity yang baru untuk Spider-Man tu sendiri. Okay? Tapi sebelum aku nak cakap juga apa yang best, apa yang tak best in detail, aku nak cerita sikit sinopsisnya, ringkas dia. Dia berkaitan dengan seorang private investigator yang dikenali sebagai Ben Reilly, yang juga dikenali sebagai The Spider sebagai nama hero-nya, yang mana dia telah pun give up untuk menjadi The Spider tu disebabkan ada satu tragedi yang berlaku kepada dirinya, dan tiba-tibanya ada satu kes yang diserahkan kepada Ben Reilly ni untuk diselesaikan, dan ianya berkaitan dengan superhuman. Ada beberapa orang yang pop up dekat tengah-tengah bandar tu yang mempunyai kuasa-kuasa yang pelik. So somehow Ben Reilly ni ditugaskan untuk menyelesaikan kes tersebut dengan dirinya sendiri tanpa pelibatan daripada The Spider. So tu sinopsis ringkasnya lah. Okay, sebelum kita get into kepada apa yang best, kepada apa yang tak best dan sebagainya, kita borak tentang general dulu pasal benda ni, pasal projek Spider-Noir ni. Okay, dan minta maaf cakap, aku nak tanya, bukan kau yang tengah tengok video ni, aku nak tanya Sony. Walaupun basically Sony tak tengok video ni kan, kenapa dia nak tekan pula video yang random macam ni. Aku nak tanya kau Sony, kenapa beberapa tahun ni kau tak pernah terfikir dalam akal pemikiran kau yang mempunyai projek-projek yang kau ni Sony, kau ni mempunyai IP Spider-Man, kau tahu. Bagi aku Spider-Man is the famous hero yang pernah wujud selevel dengan Superman or even Batman. Dia kalau kita cakap the face of Marvel, orang akan terus fikir pasal Spider-Man. Alright? Okay, kau ada IP tu, kau ada power, kau ada decision untuk kau buatlah kepada kau punya Sony Spider-Man Universe. Tapi why on earth kau pilih untuk startkan universe kau dengan projek-projek contohnya macam Madam Web, contohnya macam Morbius, contohnya macam Trevor the Hunter ataupun Venom yang bagi aku tak mendapat justice langsung untuk karakter Venom yang ramai orang suka kan. Kenapa kau kena start projek kau? Kenapa kau kena start universe kau dengan projek macam gitu? Siapa yang decide benda tu? Siapa yang decide untuk kau buat universe kau dengan karakter-karakter yang tak popular, yang tak ada cerita in-depth yang kau boleh ceritakan? Siapa yang bagi idea tu? Dan aku bagi, sesiapa yang bagi idea pasal Spider-Man Noir ini untuk diwujudkan walaupun dalam TV series punya scale, aku respect gila kat kau. Aku respect gila sebabkan kau bawakan Spider Noir live action. Sebelum ni kita tengok Spider-Man Noir, mungkin ada for some people first time tengok Spider-Man Noir, first time dapat tahu pasal Spider-Man Noir adalah di dalam Spider-Man Into the Spider-Verse. Bila mana dia muncul dekat dalam basement dekat lab yang Peter Parker ada tu lah, yang mana Miles Morales ada, Spider-Gwen dan sebagainya tu kan. Lepas tu dia cakap wherever I go the winds follow kan. Lepas tu orang sukalah dengan that character kan. Tapi kalau itu first impression korang kepada Spider-Man Noir dan tiba-tibanya kita dapat live action pula, korang suka ke tak dengan benda tu? Bagi aku suka gila man. This is a project yang sepatutnya menjadi the starter phase untuk kau punya project Sony, untuk kau punya universe, sorry. Bukannya projek-projek macam Craven, bukannya projek macam Madam Web, tak. Kenapa tak pernah terlintas dalam pemikiran kau untuk buat Spider-Man Noir at the first place? Lagi pula Spider-Man Noir ni setupnya ada pada tahun 1930-an yang tak melibatkan langsung dengan our main Spider-Man dan sebagainya. Kenapa kau tak buat macam gini awal-awal? Projek ni kalau kau contoh sebelum kita dapat Morbius, Trevor the Hunter, sebelum kita dapat semua benda tu, kalau dia start dia punya universe dengan projek macam gini, confirm Sony Spider-Man Universe is one of the project yang boleh berlawan dengan Marvel, berlawan dengan DC, berlawan dengan The Boys at least. Dalam Marvel Comics kan, komik pasal Spider-Man ni ada bersepah Mat. Tapi ada satu komik Spider-Man yang aku sangat-sangat suka, iaitu berkaitan dengan Spider-Verse. Dan the main villain of the Spider-Verse punya story tu adalah Morlun kan. Dan kita tak pernah berpeluang sebenarnya untuk nak tengok Morlun ni in live action. Tak pernah lagi Mat. Selama 10 ke 20 tahun ni Morlun tak pernah muncul pun dekat live action. Dan Sony Spider-Man Universe selaku yang memiliki IP untuk Spider-Man, kalau aku bekerja dekat Sony, aku akan buat siapa benda ni, The Spider-Verse punya thing, tanpa pelibatan daripada the main continuity yang Tom Holland jadi Spider-Man sekarang ni. Dan kau boleh jana banyak gila income. Dan hopefully Sony, aku tak nak berletih lebih panjang sebab kita nak get into the project itself.
hopefully kalau projek Spider-Man Noir ni disambut baik oleh audience, hopefully kau buat lagi benda ni. Kau buat lagi, tak kisah dalam bentuk TV series ataupun dalam bentuk movie sekali pun kan. Teruskan dengan macam gini. Bagi aku ni adalah satu cerita yang sangat bagus, satu benda yang baru untuk orang semua kenal yang ada sisi lain berkaitan dengan Spider-Man. Okay? Okay, jom kita sambung pasal Spider-Man Noir. Apa yang aku suka sangat dengan this project? First thing yang aku sangat suka adalah the alteration comic. Apa maksud alteration comic? Alright, so basically aku pernah buat video sebelum ni dan aku ceritakan dekat korang semua macam mana Peter Parker jadi Spider-Man Noir. Aku ceritakan yang dia jadi Spider-Man Noir disebabkan Uncle Ben telah pun dibunuh oleh, aku tak salah aku, Vulture ke something lah. Alright, dan somehow Uncle Ben menjadi figure yang sangat besar dalam kehidupan Peter Parker dan dia telah inspired by suit daripada Uncle Ben itu yang dia pakai jaket dan sebagainya, dan dia memilih untuk pakai jaket, maka terlahirlah Spider-Man Noir tu sendiri. Dan Spider-Man Noir di dalam komik, yes, dia mempunyai organic web, tapi most of the time sepanjang aku baca komik Spider-Man Noir, dia banyak menggunakan weapon sebenarnya, pistol, kiri kanan dia pakai pistol, dan most of the time dia akan pakai web kalau dia nak surprisekan dia punya villain lah, surprise move kiranya kan. Lepas tu pula dekat dalam komik Peter Parker yang jadi Spider-Man Noir ni sangat-sangat muda. Tak adalah muda sampai dia tahap budak tak, tapi dia masih lagi muda dan dia tidak pernah melibatkan diri dia dengan pergi berperang. Tak, dia tak ada those kind of thing. Dan the main villain dalam komik Spider Noir pada tahun 2009 adalah siapa nama tu Green Goblin. Green Goblin adalah musuh utama dalam komik Spider-Man Noir 2009, dan pada tahun 2025 punya ke 2026 ada banyaklah villain yang pelik-pelik macam kelawar dan sebagainya dekat dalam komik Spider-Man Noir ni. Okay? Dan Spider-Man Noir tu sendiri dalam komik dia set up sama juga pada 1930-an dan juga dikenali sebagai Depression Era. Depression Era ni maksudnya apa? Peter Parker tu ke dia yang depression? Tak. Bukan Peter Parker depression. Depression Era ni juga kita boleh symbolizekan sebagai satu era yang sangat rumit untuk diduduki. Pada 1930-an itulah masih lagi berlakunya peperangan yang mana masa tu pun masih lagi wujudnya Nazi, dan Nazi ni tujuan utama orang Nazi ni adalah untuk bunuh orang-orang Jews dan sebagainya kan. Dan benda ni, apa yang aku cakap ni dia happens in real life tau. So somehow Marvel comic writers dia adaptkan benda tu, adaptkan elemen pasal 1930-an tu masuk ke dalam komik Spider Noir ni. Dan dia tunjukkan how this hero try untuk blend in dan try untuk jadi hero kepada orang lain. Alright, so itu sedikit rumusan. Tambahan lagi aku nak tambah pasal Spider Noir ni. Villain-villain yang Spider Noir ni memang semua pelik-pelik. Rupa dia memang so mutant lah kiranya. Tapi dia bukan mutant lah, tapi nampak pelik-pelik. Alright, tapi dalam TV series Spider Noir ni, adakah dia sama dengan komik yang aku ceritakan dekat korang semua tadi? Tidak sepenuhnya. Tapi bukan Fik, kau cakap kalau in order untuk kita buat satu TV series yang bagus, bukan kita kena adapt dari komik ke? Yes, betul, kita kena adapt daripada komik. Tapi kalau kau ada satu cerita yang bagus yang kau boleh deliver, kau alter lah benda tu. Itu yang aku cakap alteration komik dia. Dia tak ikut 100% apa yang jadi dalam komik Spider-Man Noir. Dia ambil beberapa essence daripada, dia cedok beberapa momen-momen yang penting berkaitan dengan Spider-Man Noir, dihasilkan TV series Spider-Man Noir ni. Apa yang sama dengan komik, apa yang tak sama dengan komik. Contoh aku bagi contoh. Dalam TV series ni apa yang aku ingat dalam TV series ni dia bagi tahu siapa yang bagi tahu macam ayat lah kepada Ben Reilly. Aku tak sure ayat ni exact ke tak, korang boleh betulkan aku kalau aku salah. Tak silap aku girlfriend kepada Ben Reilly ni dia ada bagi tahu with great power comes with great responsibility kot. Dan it turns out tiba-tiba Ben Reilly cakap with no power comes no responsibility. Dan aku sangat amazed dengan this kind of word. Kenapa aku amazed? Sebabnya sepanjang 8 episod ni kau dapat tengok yang Mamat ni, Ben Reilly ni memang bukan takut. Dia dah tak nak jadi Spider-Man sebab dia trauma, sebab dia tak mampu untuk selamatkan dia punya girlfriend which is Ruby. Plus aku tak ingat nama girlfriend dia dalam komik yang sebenarnya apa. So dia tak mampu untuk selamatkan Ruby tu, yang membuatkan dia tak nak ambil responsibility dengan kuasa yang dia ada. So dia pretend yang aku ni tak ada kuasa untuk selamatkan orang. Dan bagi aku, ini satu benda perspektif yang sangat baru dalam dunia
superhero Spider-Man punya projek. Sebelum ni, kalau kau a really true fan of Spider-Man punya projek live action, baik pun animation, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, or even kau tonton kartun-kartun yang berkaitan dengan Spectacular Spider-Man dan sebagainya tu, kau akan nampak cerita yang diorang sajikan adalah berkaitan dengan seorang remaja yang mempunyai masalah dalam kehidupan dia. Baik nak bayar sewa, baik masalah daripada segi kekasih, baik daripada segi masalah untuk memikul tanggungjawab. So, itu masalah-masalah yang orang muda hadapi. Tapi untuk Spider-Noir ni, juga dia masih lagi ada masalah cinta, dia masih lagi ada masalah untuk percaya dekat orang sebab dia telah pun dikhianati selama ni, masalah dengan politik dan sebagainya. Tapi dia bagi sudut pandang satu benda yang baru, yang this Spider-Man, Spider-Noir ataupun The Spider ni, tak nak pikul tanggungjawab tu despite of kau ada kuasa untuk memikul tanggungjawab tu. Dan bagi aku tu satu benda yang sangat bagus, alteration komik yang sangat bagus. Lagi pula satu benda lagi, kalau kau perasan nama Spider-Man dalam cerita ni, nama Spider-Noir dalam cerita ni adalah Ben Reilly. Dan ingat, dalam video-video lepas kita cakap macam, apa hal nama dia Ben Reilly? Ben Reilly ni sepatutnya adalah Scarlet Spider, bukannya Spider-Man Noir. Peter Parker dalam komik jadi Spider-Man Noir dekat dalam tahun 1930-an tu. Kenapa kau pilih nama Ben Reilly? Ben Reilly tu clone. Tapi it turns out, dalam series ni, dalam 8 episod ni, dia ada clarifikan isu tersebut yang Ben Reilly merupakan nama kedua dia selepas dia balik daripada peperangan. So, adakah betul dekat sini boleh jadi nama sebenar yang Nicolas Cage mainkan adalah Peter Parker? Benda tu boleh jadi siut. Tapi kenapa dia tak nak sebut nama Peter Parker tu? Yes, mungkin sebab Sony cakap jangan sebut nama Peter Parker, aku nakkan kau guna nama lain, kau guna nama Ben Reilly. Tapi apa yang aku nak cakap aku suka tu, aku suka yang how dia bagi satu sebab kenapa nama Peter Parker tu tak disebut dan kenapa nama Ben Reilly yang dipilih. Sebabnya Mamat ni balik daripada perperang, dia nak lari daripada masalah trauma yang dihadapi masa berperang dengan Nazi tu dulu. Dia tukar nama, dia mulakan kehidupan yang baru. Bagi aku tu satu benda yang kreatif untuk hide away, untuk sorokkan yang Spider-Man Noir ni adalah Peter Parker sebenarnya. Superb. Bagi aku itu satu decision yang sangat-sangat bagus lah. Lepas tu juga apa lagi alteration komik? Yes, even Spider-Man Noir, dia tak silap aku, sepanjang aku baca Spider-Man Noir, dia tak pergi berperang tu. Dia tak pergi war apa semua macam dalam TV series ni tunjukkan yang Ben Reilly pergi berperang. Lepas tu dia berperang dengan orang Nazi, lepas tu dia nampak apa ciptaan pelik-pelik yang orang Nazi ni buat menggunakan haiwan-haiwan macam kalajengking, ular dan macam-macam haiwan lagi lah, dan ada nampak banyak mutasi yang berlaku kat situ. Benda tu tak jadi dalam komik. Dalam komik, Spider-Noir dapat dia punya kuasa adalah melalui mystical Spider God something. Sangat mistik lah cara dia dapat power tu. Tapi dalam TV series ni, dia bagi satu cerita yang lebih realistik, iaitu melalui Nazi. Even kan, aku sepanjang episod 1, episod 2, episod 3 tu, aku tunggu gila yang bila diorang ni nak libatkan dengan Nazi sebab Spider-Man Noir berlawan dengan Nazi ni adalah satu benda yang besar kau tahu dalam komik. So, aku tunggu lah benda tu. Tiba-tiba dia sentuh beberapa episod lepas dia cerita pasal villain-villain Silverman dan sebagainya tu, baru dia sentuh bab Nazi tu kan. Aku macam lega gila walaupun dia tak sama macam komik, but at least dia ambil that essence dan dia goreng cara yang dia nak goreng. Dan bagi aku, it works. Sebab kan, the whole daripada episod 1 sampai episod 4 tu, aku dah fikir, apa hal macam Ben Reilly ni macam misterius gila lah. Dia terus jam dengan Mamat ni ada power. Rupanya susun alur cerita tu dia disusun terbalik tau. Makin ke depan episod yang kita tonton, baru kita dapat kupas satu-satu cerita pasal Ben Reilly ni. Lah baru kita dapat tahu lah, kau ni sebenarnya ada dalam tentera-tentera yang dapat kuasa yang pelik-pelik ni. Bagi aku tu salah satu penyusunan episod ataupun cerita yang sangat-sangat bagus lah. Lagi apa lagi berkaitan dengan alteration komik. Cuma aku macam kecewa sikit yang Spider-Noir dalam cerita ni dia tak pakai pistol ke tahu. Aku macam wonder sikit kenapa dia tak menggunakan pistol. But again, dia punya organic web warna hitam tu sangat menakjubkan. Yang mana dia part-part nak tembak semua orang apa semua tu. Dan benda tu sama dalam komik. Yes, Spider-Noir dia punya organic web berwarna hitam. Part yang best juga adalah di mana masa
ada dua orang macam aku rasa orang Silverman kot ke orang Mayor ke macam tu lah, datang masuk ke rumah Ben Riley. Lepas tu Ben Riley macam nak tembak tu kan, cuk. Lepas tu orang tanya, kau ni buat apa? Oh, it is called Tai Chi. Siap lah. Somehow untuk cerita yang berkaitan dengan crime, detektif apa semua, cerita ni dia agak kelakar, kau tahu. Back to terus kepada point yang kedua, Spider-Man Noir ni agak kelakar. Cerita dia kelakar dan dia disajikan dengan sangat santai, aku rasa. Dia tak paksa kita untuk macam bergelak-gelak sakan, tapi momen komedi yang ada dalam cerita ni sampai timing yang sangat tepat. Lagi pula Ben Riley dia bergurau senda dengan dia punya klik tu, yang siapa aku tak ingat nama siapa pembantu dia kan. Lepas tu dengan Robbie, bagi aku dia kelakar. Spider Noir surprisingly kelakar untuk TV series yang bermain dengan genre misteri, crime, drama. Dia kelakar. Lepas tu pula, apa yang aku suka dalam cerita Spider-Man Noir ni, somehow even the side character pun menyelah, kau tu. Macam aku cakap diam, pembantu kepada Ben Riley tu sendiri. Oh, bila fikir-fikir balik, kelakar kan cerita Spider-Man ni, dia macam ada pembantu, dia macam Batman sia. Dia macam Batman bodoh, tapi cuma dia tak kaya lah. Dia even business dia sebagai private investigator pun tak masuk kan. Even the side character menyelah. Dia punya perempuan yang banyak tolong dia tu, yang duduk dalam office dia pun aku rasa dia top. Robbie pun top. Even Cat Hardy, aku tak suka sangat karakter ni, tapi the reason kenapa aku tak suka sebab lakonan dia tu berjadi. Dan episode by episode baru kita dapat the true value of the of Cat Hardy tu sendiri. Yes, Cat Hardy ni adalah symbolize kepada watak Felicia Hardy lah, which is Catwoman kan. Dan Catwoman ni dia punya true nature traits kalau dalam komik, selain daripada lucky charm dia tu, yang mana dia ni agak bertuah, yang kedua dia licik. Dan dalam cerita ni, walaupun dia tak ada tunjukkan miau, kuku pelik-pelik ke apa semua, tak ada, tapi kelicikan dia sebagai Catwoman tu ada. Tapi aku suka kan yang ada Ben Riley dia cakap miau. Siut lah Nicolas Cage. The third thing yang aku suka adalah Nicolas Cage. Aku faham, lepas aku buat review dekat TikTok, ramai yang cakap macam, apa hal Sony duk pilih pelakon yang tua untuk jadi Spider-Man Noir? Kenapa tak ambil pelakon muda? Sebab dalam komik kan dia tak adalah tua, dia muda. Kenapa ambil Nicolas Cage kan? Dan aku faham je. Aku sangat faham. Kalau korang ada perasaan yang sama macam, aduh patut pelakon lain lah. Tapi aku sangat assure persepsi kita semua berubah lepas tonton ke-88 episod ni, dan kita boleh agree dengan satu statement yang Nicolas Cage is born to be Spider Noir. Probably mungkin lagi bagus daripada Ghost Rider. Tu my huge take. Aku lebih suka Nicolas Cage jadi Spider-Man Noir nak dibandingkan dengan Ghost Rider. Serious thought. Sebab how dia lakonkan watak Spider Noir tu, bagi aku sangat sempoi, sangat bersahaja. Aku suka gila dia punya body language. Dia suka kadang-kadang menari. Dia ni kelakar juga, mengingatkan kita resemblance of Peter Parker yang bermain dengan joke, bermain dengan humor. Dia suka menyanyi. Ada part-part yang dia pakai goggle. Lepas tu pula Nicolas Cage mainkan watak sebagai Spider-Man yang tak memikul tanggungjawab sebagai seorang hero. This guy juga isap rokok. This guy juga minum-minum. Aku bukan nak normalizekan benda ni bagus, tak. Bukan, benda tu tak bagus. Tapi dia tunjukkan kat Nicolas Cage berjaya portraykan satu watak Spider-Man yang dulu kita sangkakan dia the hero of the hero adalah Spider-Man. Nicolas Cage ubah persepsi kita, buatkan macam Spider-Man is also a fragile man. Superb. Ada part yang dia duduk dekat bar, dia macam mabuk, tak tahu ke mana. Lepas tu orang duk peli-peli pasal Spider-Man Noir, dia terasa hati kan. Alah, dia pergi naik atas, keluar daripada bar, pakai dia punya topeng, sap, tiba semua orang tu kan. Oh, scene tu best ya. Scene tu, bagi aku tu one of the best scene yang ada dekat dalam Spider-Man Noir ni sendiri lah. Lepas tu, apa lagi? Nicolas Cage. Cakap pasal Nicolas Cage lagi, aku agree je yang dia tu dah tua. Tapi bagi aku dia melakonkan watak sebagai Spider-Man Noir dengan sangat-sangat bagus lah.
Lepas tu kalau kita nak cakap pasal villain, bagi aku villain dia pun menyeronokkan untuk ditonton. Tapi ada villain yang bagi aku agak two dimensional. Villain yang ada dalam cerita ni, contoh kita boleh cakap Mayor tu villain. Aku labelkan Mayor tu villain sebab dia tak tunjukkan satu sisi yang bagus pun sebagai seorang Datuk Bandar. Mayor tu villain, Silvermane villain. Lepas tu kita ada Megawatts yang ada kuasa elektrik tu. Lepas tu kita ada Sandman, kita ada Lonnie sebagai Tombstone. Siapa lagi? Lepas tu yang ada kuasa api tu mati awal, tak cerita dia tak diceritakan lebih detail pun. Dia watak yang api tu dia muncul atas untuk memberi satu kes kepada Ben Reilly je. That's it. Dia tak serve lebih daripada tu lah. Tapi bagi aku, villain yang paling menyelah dalam TV series ni, dalam Spider-Man Noir season pertama ni, adalah Megawatts. Mungkin korang ada pemilihan villain yang lain lah. Mungkin korang lebih suka Silvermane dan sebagainya kan. Tapi Megawatts bagi aku, pelakon dia, aku tak kenal lah pelakon dia tu. Cuma, aku skeptical sikit masa tengok trailer untuk Spider-Man Noir ni. Aku macam, dia bagi orang yang berisi, yang badannya agak gempal untuk mainkan watak sebagai villain dan dia ada kuasa yang agak powerful, iaitu berkaitan dengan elektrik. So, dia datang dalam kepala otak aku macam, how people nak take him seriously, which is Megawatts ni lah. So, lepas tengok Spider-Man Noir ni, memang people tak boleh nak take it dia seriously pun. Sebab dia not a serious person. Dan bagi aku itu satu benda yang bagus. Sebab aku sangkakan villain sepatutnya ada satu aura yang jahat, kau tahu. Ada satu susuk tubuh badan yang berketak-ketak, yang menunjukkan dia ni boleh tibai kau lah senang cerita. Tapi, kalau kau tengok physical looks, sorry aku bukannya body shaming ke tak, physical looks untuk Megawatts tu tak meyakinkan langsung sebagai villain, tapi cara dia bercakap, cara dia berfikir tu kan, membuatkan kalau kita duduk satu tempat dengan Megawatts ni, somehow kau akan terrified kau tahu. Sebab dia macam psycho, dia macam tak betul, dia macam tempered. Part dia macam bunuh polis dan sebagainya, dia renjat dengan elektrik tu. Dia jenis yang tak fikir panjang, dia akan buat je apa yang dia suka. Sebab tu dia betray Silvermane, dia lawan dengan Sandman tu sendiri. Bagi aku Megawatts is one of the best villain dalam cerita ni, dalam Spider-Man Noir ni. Lepas tu aku juga suka yang the action dan juga the crime solving dalam cerita ni pun bagus. On how episode by episode tu ada benda yang nak diselesaikan. Cuma, okay, here goes my nitpick. Yang membuatkan aku, bukanlah turn off, aku rasa macam benda ni kalau ada jadi lagi bagus tu, adalah Spider-Man Noir sepatutnya menjadi TV series yang kita tonton berminggu-minggu. Mungkin ada yang agree, mungkin ada yang tak agree. Tapi aku rasa macam tu. Kenapa aku rasa macam tu? Sebab aku binge watch tau cerita ni. Aku tonton 2 episod pertama. Lepas tu, aku tonton the rest of the episode dalam masa 1 hari. Tak sampai 1 hari lah. The total of 8 episod tu akan makan masa lebih kurang 6 jam. So, aku habiskan dalam masa yang terdekat. Secepat mungkin aku habiskan untuk aku keluarkan review ni. Cuma bila aku tonton semua benda tu, dia jadi macam less memorable. Dan kita rasa macam setiap benda yang dia kupas pasal misteri-misteri tu, dia tak jadi lebih panci tau. Tapi yes, mungkin ni pendapat peribadi aku. Kalau aku lah yang jadi macam producer kepada TV show ni, dan aku takkan jadi pun, aku akan buat 2 episod 1 minggu untuk kita fully immerse dengan this crime punya story berkaitan dengan Spider Noir ni. Kalau aku, itu pilihan aku lah. Yang kedua, benda yang aku macam tak bukan turn off juga, aku macam meh sikit. Kadang-kadang dialog dalam cerita ni ada benda yang aku faham, ada benda yang aku tak faham. Apa yang dia cuba buat lawak kan, apa yang dia cuba bagi tahu. Bukan tak faham isi, tapi lebih kepada macam perbualan yang dia berbual tu macam berlaku, macam selalu digunakan di sana, di negara sana. Dan bila benda tu macam satu perbualan yang biasa kat sana dan dia tak biasa untuk orang Asia macam kita, dia rasa agak jaring sedikit. Selain daripada tu, apa yang aku tak suka sikit adalah the visual effect kot. Aku admit, dalam cerita ni cinematography dia sangat cantik banget. Even kalau kau tengok dalam black and white, kau akan rasa hargai cinematography yang ada dalam cerita ni. Cara dia shot bandar daripada jauh, cara
even the edits kan, macam tiba ada karakter pop up kat sini, lepas tu disappear apa semua tu, benda tu sangat buatkan kita rasa macam cerita ni cerita yang lama kau tahu, dengan edit yang lama, daripada zoom out pergi zoom in dekat satu objek. Aku suka benda tu. Tapi bila aku tengok dalam colour pun, aku appreciate that. Dengan colour dia yang vibrant, ada karakter Robbie menggunakan fashion dia, baju warna coklat tu dengan sangat terang untuk simboliskan pada tahun 1930-an pun fashion sudah pun meningkat naik walaupun itu merupakan depression era. Aku suka. Like banyak gila aku suka. Lagi apa aku nak cakap pasal Spider-Man Noir ni? Action wise bagus. But somehow aku juga appreciate the swing shot lah dalam cerita ni. Dia swing shot dia tak ada segempak macam Taser man. Tak ada, dia tak segempak tu. Tapi swing shot dia memang nampak yang ada orang tua yang tengah jadi spider tengah cuba nak selamatkan orang. Aku appreciate gila siap benda tu. Tak tahu kenapa. The idea of Nicolas Cage jadi Spider Noir, dia berlakukan watak bagus, tapi kita pun akan rasa macam shit, Nicolas Cage dah tua siap. Tapi even orang dalam karakter dalam cerita tu pun, bila Spider-Man Noir datang nak selamatkan dunia, nak selamatkan daripada Megawarts ke Sandman ke kan, aku rasa macam gempak aku tahu benda tu. Even the finale dia orang masa Silverman dah tangkap Ben Reilly, dia suruh Ben Reilly call call kawan kau Spider Noir tu kan, aku nak tengok dia datang sebab dia orang nak bagi macam antidote apa semua tu kan. Lepas tu siapa yang datang? Kawan dia Robbie tu datang dan jadi Spider-Man Noir. Aku macam shit, benda ni sangat-sangat lama kalau kau tengok cerita-cerita dulu, benda macam gini dalam spy punya projek biasa siap ada. Dan aku rindu benda tu. Aku juga suka bukan the gore lah, dia macam ada the horror element ada kat dalam cerita ni. Yang part yang dia kena culik dengan doktor tu sebab doktor tu nak tolong anak dia berkhidmat dekat dia berkhidmat sebagai seorang tentera dulu. Dia berlawan dengan Nazi tu semua juga, dia ter-effect juga kan. So mak dia ni dia pergi tangkap Spider Noir, dia belah apa semua, lepas tu Spider-Man Noir macam ada dalam halusinasi, lepas tu keluar dia belah perut, lepas tu keluar laba-laba apa semua tu. Aku masa tu dah ingat macam, weh siul lah, dia nak tunjuk mystical god spider ke kan, macam dalam komik. Tapi benda tu tak jadi lah. But again, it still works kepada Spider Noir Ben Reilly tu sendiri. Lepas tu aku juga suka yang how Nicolas Cage berlakon, dia macam mula-mula dia nak nampak kuasa spider tu kan, macam tu kan. Uish, bapak terrifying bodoh. Ataupun lepas dia kena tumbuk kan, mesti dia macam cekak, dia macam betulkan badan dia kan. Ada satu part tu dia baru lepas gaduh dengan Lonnie, dengan Tombstone. Lepas tu Tombstone jadi elok balik lah, dia dapat hidup balik kan. Lepas tu dia kena berehat tau. Robbie cakap kau kena berehat. Lepas tu dia tidur macam tu. Dia tidur macam laba-laba. Kau pernah tengok mana-mana cerita macam, aku tahu lah cerita-cerita yang berkaitan dengan laba-laba. Contoh kalau laba-laba tu kena hempuk mati kan, dia tak penyek tau, dia jatuh, lepas tu laba-laba tu macam terbaring macam tu. Kau tahu tak macam tu? Sebab dulu aku pernah cuba untuk bela tarantula yang aku beli, aku rasa dalam RM200 lah. Tapi aku tak pandai, masa tu aku tak ada knowledge untuk jaga tarantula tersebut. So tarantula tu mati lah. Ni dah lama lah terjadi kan. Tarantula mati, dan tarantula tu mati terbaring macam tu tau. Dia tak mati macam ni, dia mati terbaring macam tu. Sama macam Nicolas Cage terbaring macam tu. Aku macam Nicolas Cage betul lah cakap yang dia try untuk portraykan cerita Spider-Man Noir ni bukan a man yang memakai topeng laba-laba. Tak, dia cuba untuk portraykan a spider yang memakai topeng manusia. That is sangat-sangat superb siap. Lagi apa lagi aku tak sentuh dalam Spider Noir ni? Aku rasa crime aku dah sentuh, mystery, the drama berkaitan dengan Sandman, dengan Flynn dengan Cat Hardy. Bagi aku tu antara drama yang bagus untuk inject motivation kepada karakter Ben Reilly. The finale actually dia tak extravaganza, aku tahu. Dia tak berlakunya satu pertempuran epic tak. Tapi
it's a visual fight yang sangat bagus lah bagi aku. Lagi-lagi part Spider-Man Noir, dia berlari kat bangunan, dia lompat kat kereta api, dia baling megawatts dekat tu apa semua kan. There's a lot of thing dalam Spider-Man Noir ni yang aku appreciate. Aku suka how Nicolas Cage bercakap dengan dia punya accent 1930-an tu kan. Kuat gila siap accent dia tu. Dan dia boleh berlakon jadi tukang pipe. Dia boleh jadi tukang baiki telefon. Ada dalam cerita. Kalau kau tengok dah Spider-Man Noir ni kau faham. Dia dah sama macam Johnny Sins siap dia ni. But yeah. Aku rasa ni projek dia sama macam aku appreciate Werewolf by Night, sama macam aku appreciate Daredevil, sama macam aku appreciate Moon Knight. This project actually dia mengingatkan aku macam Moon Knight juga. Dan kenapa aku mengingatkan projek ni macam Daredevil, sebabnya institusi yang dia ada tu, yang private investigator Ben Reilly, lepas tu ada yang seorang perempuan yang berisi sikit tu dengan Robbie, dia sama mengingatkan aku macam Matt Murdock dengan Nelson, dengan Foggy Nelson dengan Karen Page. This trio aku Loki aku nak tengok lagi dalam season kedua siap. Aku nak tengok lagi apa yang Spider-Man Noir boleh lawan lagi. Oh shit lah, aku suka siap this project. Tapi korang, apa pendapat korang dengan this project dan apa the best moment korang dekat dalam TV series Spider-Man Noir ni? Korang boleh komen kat bawah. Aku dah bagi tahu tadi best moment aku adalah masa Spider-Man Noir dia bantai orang-orang dekat dalam pub tu kan. Aku puas hati gila untuk tengok Spider-Man Noir in action. But yeah, itu my personal take. Dan so yeah, overall rating aku untuk project Spider-Man Noir adalah 9/10 bintang. And I'm looking forward untuk project yang seterusnya. Hopefully kalau Sony memilih untuk buat TV series lagi, aku sarankan Sony, kau dengar cakap aku, kau buat live action Spider-Punk. Oh, orang akan jadi gila siap. Kalau kau nak buat series boleh, kau nak buat movie Spider-Punk pun boleh. Orang akan suka gila Hobie Brown siap. Ataupun Silk pun bagus juga. Right, tapi tak apa, kita bincang tu semua benda di di video yang seterusnya. So thank you very much kepada korang semua yang datang ke sini untuk dengar aku celoteh tentang Spider Noir, and hopefully korang entertain dengan apa yang aku cakap dan tak rasa bosan langsung, walaupun ada yang cakap bosan, tapi tak apalah, itu hak masing-masing. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye bye. With no power comes no responsibility. With no power comes no responsibility.